Cara trading untuk new buy. Okey, sebelum ni kami ada share cara untuk korang daftar account. Boleh tengok link dekat bio. Dekat link-link tu korang boleh tengoklah korang nak join Telegram ke. Untuk Signal korang nak cari broker yang legit, boleh tengok dekat link tu. Tengok saja link dekat bio ataupun chat DM kami akan share pada korang. So kalau korang new buy, macam mana cara untuk korang buka trade? So korang tak perlu buka lot size yang besar. Okey, pertama sekali modal korang mula dengan modal kecil saja dalam RM100. Okey, bila RM100 bersamaan dengan lebih kurang $21 ni. Lepas tu apa korang perlu buat? Korang kena tengok trend. Okey, step seterusnya lepas korang dah deposit, duit korang akan masuk ke wallet. Korang kena create new trading account. Bila korang dah create new trading account tu, korang kena buat internal transfer daripada wallet korang pergi dekat new trading account korang tu lah. So lepas tu korang login dekat aplikasi Okta ataupun korang boleh download app MetaTrader 5 dekat Play Store dan korang boleh login dekat account tersebut. So ini adalah interface app Okta lah. Okey, so Okta ni adalah salah satu broker iaitu middleman antara korang dengan forex market. Okey, macam mana korang nak buka trade? First sekali korang kena faham hijau dan merah ni adalah pergerakan harga. Kalau M30 ni satu, merah dan hijau ni adalah 30 minit pergerakan harga. Lepas tu korang tengok sahaja trend. Sekarang ni trend ke bawah. Okey, bila trend ke bawah dia ada buat sedikit pullback. Lepas tu korang boleh target untuk sell. Bila korang nak sell, untuk orang yang new buy, jangan buka besar-besar. Korang klik kat bawah ni, volume boleh pergi sampai banyak lah. So korang guna saja 0.01. Okey, tekan saja sell. Lepas tu interface Okta ni akan buka take profit dan stop loss. Korang on sahaja. Lepas tu korang tarik saja stop loss korang pergi kepada contohnya korang set $2. Okey, so bila korang dah set $2, take profit korang kena lagi banyak daripada $2. Tak kisahlah $3 boleh, $4 boleh, $5 boleh. Sebab jangan letak take profit lagi sikit daripada korang punya risiko. So korang susah untuk profit macam tu. Okey, boleh letak $3. Kalau kami suka letak $4. So kalau korang loss $2. Kalau korang profit $4. Okey, tekan saja confirm sell order. Lepas tu dah terbuka lah korang punya trade tadi. So korang buka je trade tu banyak-banyak untuk korang praktis. Tengok korang punya profit tak profit. Setiap satu currency tu korang boleh buka sahaja trade 0.01 ikut direction market. Tunggu dia punya pullback ataupun retracement. Pullback ni maknanya kalau dia downtrend tu dia akan ada sedikit naik ke atas. Dekat situ korang sell. Macam ni lah, dia downtrend. Lepas tu price tu naik atas sikit, korang sell. Untuk new buy, buka saja trade banyak-banyak ni. So nanti dengan lot 0.01 ni korang akan tengok equity account korang grow lah. So pastikan korang punya stop loss lagi sikit daripada korang punya take profit. So kalau korang punya take profit $5, stop loss korang letaklah $3 ataupun $2 sahaja. So supaya bila korang buat trade banyak-banyak, korang akan still profit walaupun korang hanyalah new buy sahaja. Okey, so tips kali ni untuk yang new buy okey, kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal trading, boleh chat kami di IG, TikTok, Telegram, Prof Duit. Kalau korang nak follow Signal, tengok saja Telegram Prof Duit, kami akan update Signal kami di situ. Check link dekat bio untuk korang dapatkan semua link-link kami social media. Kalau korang rasa video ni membantu korang, nak tahu lebih lanjut, boleh dapatkan bantuan dengan chat kami. Kami akan ajar korang for free sahaja. Share video ni pada rakan-rakan korang, subscribe, follow, dan jumpa lagi dalam video akan datang.